Macam mana seorang perempuan nak ada hati yang sangat besar tu? Sebab saya terkejut. Saya dengar ada satu ustaz tersebut, dalam hadis ada sebut berkenaan dengan perempuan yang bermulut jahat. Disebut dalam hadis. So saya macam, oh. Sebab saya ada jumpa dengan satu hamba Allah yang dia cerita pengalaman dia dululah, maksudnya dia second marriage kan. Pengalaman dia dulu yang dia ada bekat isteri dia yang memang mulut dia memang macam tu dan family dia memang macam tu. Dia kata kalau macam kau tengok dalam drama, benda tu memang ada orang macam tu. Saya kata, oh ya. So bila baru-baru ni saya dengar hadis berkenaan dengan perempuan yang mulut jahat, saya kata macam, uish, memang ada dalam hadis. Saya terkejut. Kan? So bila Dr. Azura sebut peranan seorang isteri untuk menyejukkan suami, bagi dia jadi subur, so dia mesti mempunyai hati yang sangat-sangat besar, barulah dia boleh buat benda yang tu kan. So apa Dr. Azura punya nasihat pada isteri-isteri yang dulu kita ada banyak kejahilan kan. Saya lah banyak kejahilan dan banyaklah zaman-zaman kita tak betul kan. Ya. Dan dulu juga kita punya pakaian tak proper. Kita mungkin dulu pakai ketat dan sebagainya kan. Ya. Dululah kan. Ya. Dan ada satu ketika ni, macam mana dia ya, satu ketika, sebab tu saya rasa kita kena selalu masuk majlis ilmu kot supaya hati tu lembut. Kan? Ada satu ketika ni saya dulu tak berjaga sangat pakaian, kan? Dan satu ketika ni saya terfikir Allah ilham, Allah detikkan kata-kata yang ada satu kan, kita tahu kalau kita tak menjaga aurat kita dan sebagainya, kita kalaulah dihumbankan di neraka, kita akan bawa sekali siapa? Suami, lelaki-lelaki tau dalam hidup kita ni. Ayah, adik-beradik lelaki, sebab diorang tidak nasihatkan kita dan sebagainya. Dan masa tu saya terfikir, subhanallah, kalau saya buat sendiri, is okay, mungkin kita masuk neraka seorang, tetapi kita bawa lagi yang lain. Dan kau kata kau sayang. Kata sayang kan? Yeah. Kita cakap kita sayang, I love you. Kita sayang ayah kita. Kita cakap I love you ke husband kita. Sayang berapa peratus, 100%, 1000% dan sebagainya. Tetapi kita nak tarik ke neraka. Saya ingat lagi masa Allah detikkan dalam kepala otak saya tu adalah ketika saya tengah berswap. Saya tengah berswap seorang kat taman rumah lama saya, tengah jalan. Kan bila kita berswap kan kita suka bercakap deep thinking dan sebagainya. Dan masa tu terdetik, dan saya subhanallah, dan masa tu saya juga baru balik umrah pertama tahun dulu, lama dah. Saya terus subhanallah, dia macam terus jadi macam alamak, banyaknya silap aku. Dan selepas tu sebenarnya kan Dr. Hanzalah, masa tu saya subscribe gym tau, dan saya subscribe juga instructor. Tapi disebabkan saya tak reti nak pakai apa, selepas tu terus burn semua. Tak pakai dah. Sebab kita tak tahu dah nak pakai apa ni. Sebab kita try to tukar pakaian yang longgar dan sebagainya, terus tak tahu, terus burn semua. Bayar beribu-ribu tu instructor tu habis burn dululah. Dan itu satu. Dan along the way, semakin lama kita bersama dengan suami, suami yang kalau cerita pasal saya down, memanglah suami tu ada juga plus kat dalam tu, penyebab pun ada juga kan. Tetapi bila kita tengok the good side, kita jangan sentiasa tengok the bad side, tapi kita tengok the good side. Berapa banyak dia dah buat untuk kita. Dia bayar contoh anak. Dia buat macam-macam untuk kita. Dan orang Melayu ni kadang-kadang dia tak tunjuk, tapi dia buat. Dia tak pandai nak express. Tapi dia buat. Dan saya tengok dan bila kita faham tentang konsep husband and wife yang saya cakap tadi, kering kontang dan sebagainya, saya kena buang ego saya. Saya yang kena buang ego. Saya tak boleh jadi action. Kalau suami pun menangis juga dia kan. Kita tak boleh action, kita tak boleh rasa pandai. Memang walaupun kita pandai tapi tak boleh lah tunjuk kat
cakap, abang ni apa ni, saya ada doktor. Saya tak boleh. So kita kena biarkan dia yang rasa dia pandai. Faham. Biarkan je dia. Kita cuma support saja, dan kita support, dan kita pergi balik tengok. Saya suka tengok siapa idola kita. Contoh idola kita adalah Siti Khadijah. Ya. So kita tengoklah, sebab tu kita kena ada idola. Nak Siti jadi macam Khadijah mana? kaya lagi dia kan. Kaya tapi dia macam mana dengan Bangsawan Rasulullah? lagi kan? Dengan Rasulullah macam mana? Masya Allah. Kan? Masya Allah, hebat. Gila hebat kan? Tak terbanding. Kita ni tak ada apa pun nak compare tu Siti Khadijah. Ya. Tak ada apa. Itu pun kita nak action. Masya Allah. Jadi itu yang menyebabkan saya rasa is okay lah. Kita tenang-tenang je lah. Kita tak perlu ego, tak perlulah rasa hebat, tak perlu sebab keegoan. Kehebatan pun bukan milik kita. Semua tu milik Allah. Kita just okay lah, layan je. Nikmati, jalani, syukuri. Nikmati, jalani, syukuri. Ya.